Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ni sekali. Faham tak mana sok zon waham tadi? Faham tak mana sok, mana zon, mana waham? Faham ke tak? Yakin sok zon waham pak perkara tu. Faham ke tak? Faham tak mana apa? Tak ingat. Tak ingat. Yakin lah, syok lah. Zon sakaan. Zon dak. Apa makna tu semua? Apa makna yakin sok zon? Apa beza empat benda tadi? Tak faham kau? Abah sebenarnya puluh tahun dah tak faham benda ni. Bukan faham. Faham apa tu lupa. Faham tu lupa. Lupa semua benda ni. Dia nak jelas balik. Dia dalam bab akidah kena yakin. Tak yakin tak sah. Yakin sungguh. Ya? Bab akidah. Kalau bab fiqh dia kena yakin juga, tapi zon diterima. Syok tak boleh. Zon terima dalam bab fiqh. Zon dengan yakin diterima dalam hukum fiqh. Zon ni apa makna? Zon ni makna 2/3 yakin, 1/3 waswas. Itu mana zon. 2/3 yakin. Ini kuat yakin daripada waswas. Maka diterima. Mana kalau kita duduk dalam hutan rimba, tengok matahari berbuka, kita kuat yakin, boleh dah semayang. Tak ada panduan ni, boleh dah semayang. Itu istilah zon. So 50-50. Separuh yakin, separuh sok. Dan fiqh pun tak pakai. Kalau sok. Waham ni 1/3 je yakin, 2/3 sok. Waham pun ditolak. Dalam akidah kena yakin saja. Manakala dalam fiqh kena yakin ataupun zon. Baru diterima. Okey? Itu nak cerita lebih kurangnya. Okey, sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat molek benda tu istilah tu. Pasal abah bertahun-tahun dah ingat.